betul, ombak sepi hati manja. Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini hari Khamis tanggal 15 Mei 2025 bersamaan dengan 17 Zulkaidah 1446 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 40 mata memandang. Alhamdulillah, live JKR hari ini seperti biasa masih lagi menggantikan live Presiden JKR kita iaitu Abah Haji yang masih berada di luar negara. Berlangsung di live Menteri Agama JKR iaitu Ustaz MYU pada pagi ini dan live diawali dengan lagu yang berjudul Sumayyah yang diputarkan oleh DJ Nur Hayati. DJ Fira ada masalah teknikal handphone tak dapat menghadiri. Dan live diteruskan dengan Ustaz MYU menjelaskan tentang sahabat Sumayyah. Ini ialah syahidah pertama iaitu sahabat Nabi dari kalangan perempuan yang mati syahid. Yang pertama, perempuan yang mati syahid yang pertama di mana tidak ada balasan bagi orang yang mati dalam keadaan syahid ataupun syahidah ni kecuali syurga. Alhamdulillah. Dan pagi tadi hadirnya Presiden JKR ke live Ustaz MYU dan beliau membahaskan sedikit isu tentang Wisma JKR dan meminta pendapat dalam live iaitu memberi pilihan kepada semua yang berada dalam live apakah kita perlu pertahankan Wisma JKR atau bubarkan Wisma kita yang berada di Puncak Setiawangsa, tetapi tidak ada satu pun yang memberikan jawapan ataupun vote dan keputusan daripada Presiden JKR iaitu Abah Haji. Kita Abah Haji berkata hayya 'ala falah, iaitu marilah menuju kemenangan, iaitu maju terus. Maksudnya Abah Haji ingin mengekalkan Wisma JKR. Alhamdulillah. Dan Abah pun ada meminta tadi Tuan Ai yang di atas kotak ulang kaji tentang kisah daripada 70,000 orang Yahudi, hanya 2 orang saja yang bangkit, iaitu tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun bersama pengikutnya iaitu orang Yahudi. Abah Haji pun meminta Abang Ai membacakan terjemahan daripada surah Al-Maidah daripada ayat 21 hingga ke 26, iaitu terjemahannya daripada ayat itu, intinya terjemahannya menceritakan tentang kisah Bani Israel yang bergantung kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang mana menolak perintah Allah untuk memasuki tanah suci Palestina kerana takut dengan orang-orang kuat yang di dalamnya. Mereka kemudian dihukum oleh Allah untuk mengembara selama 40 tahun kerana ketidaktaatan mereka itu. Dan Abah Haji pun ada bercakap pada pagi ini, wahai ahli JKR, masuk dan gunakanlah Wisma JKR sebaiknya, jangan undur. Maksudnya jangan berputus asa. Wisma JKR telah disediakan oleh Abah Haji untuk pengetahuan semua. Selama ini pembayarannya dibayar sendiri daripada duit Presiden JKR Abah Haji untuk penggunaan semua ahli-ahli. Jadi ahli-ahli semua boleh menggunakan Wisma JKR untuk perkara-perkara yang memberikan manfaat untuk semua. Contoh ada majlis perkahwinan ke, majlis hari jadi ke, boleh dilaksanakan di sana. Tak ada pun nak minta pembayaran ke apa. Maksudnya pergi memeriahkan Wisma tu. Dan Abah dan bernekat untuk teruskan Wisma JKR tu. Alhamdulillah. Dan pesanan Abah Haji juga pagi tadi, gaya hidup sihat, iaitu push up, ayo. Dan pagi tadi push up dilakukan oleh Muslihuddin dan Abang Ai 100 push up di dalam kotak. Alhamdulillah. Dan kaum wanita pun dalam kotak pun ada buat senaman tumbuk-tumbuk tangan Alhamdulillah. Dan sambil itu DJ Nur Hayati memutarkan lagu yang dipinta oleh Abah Haji, iaitu Rukun Islam dan lagu Kasih Sayang Suami Isteri. Dan sebelum Abah meninggalkan live pagi ini, Abah memberikan pesanan kepada semua iaitu jangan tinggalkan solat dan teruslah istighfar, teruslah setiap hari beristighfar. Alhamdulillah. Dan doa penutup pagi tadi dibacakan sendiri oleh Ustaz MYU mengakhiri live pada pagi ini. Alhamdulillah. Pagi ni kita macam agak santai pagi tadi. Tak ada terlalu menekankan apa-apa. Dan kita ada sedikit info daripada tim putih daripada Erda daripada tim putih telah dimasukkan ke hospital kerana ada masalah slip disc.
Kita doakan semoga Erda kembali sembuh seperti sedia kala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dengan itu berakhirlah berita kita pada malam ini. Berita malam ini santai je sebab tadi live kita pagi tadi tak ada tekankan apa-apa sangat. Kita hanya bersembang santai dan dengan kita punya abah ada sikit lah kita huraian baca Al-Quran, ada huraian lah tentang surah tu kan. Itu sahaja. Alhamdulillah. Satu kes live. Dapatkan settingan berita pada hari ini daripada saya sendiri, Siti Aminah dan juga Kak Na. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, saya minta lah pada orang sebelah, kalau orang sebelah boleh sediakan ataupun ada sediakan kata-kata mutiara untuk malam ini. Kalau Kak Yang ada lah Kak Yang ada ke? Ada. Okay. Silakan Kak Ayang memberikan sedikit kata-kata mutiara untuk semua yang mendengar. Saya Pojan ganti Pojan sekejap. Okey, untuk mutiara hati yang untuk malam ni, banyak kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyedari seberapa dekat mereka dengan kesaksian saat mereka menyerah. Jika kamu ingin menjalani kehidupan yang bahagia, ikatkan pada tujuan, bukan pada orang ataupun benda ataupun harta lah. Jangan pernah biar takut menyerang membuat kamu tidak bisa bermain. Duit bukan segalanya. Gus cakap. Okay. Sila Kak Yang, sila. Very good. Itu je. Mantap kata-kata pujangga daripada Kak Ayang malam ini. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ayang, apa yang disampaikan oleh saya pada malam ini dapat memberikan sedikit manfaat pada semua, dapat memberikan manfaat pada semua yang mendengar, insya-Allah, walaupun bukan daripada kalangan ahli keluarga JKR. Sebelum kita mengakhiri berita malam ini, saya putarkan single kedua keluaran JKR International, iaitu daripada Fendi James, Cinta Sebenar.